sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Jadi itu pun sudah termasuk kita bangun akhir malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Kalau dia solat tarawih kemudian sudah witir, maka dia bangun hanya dua. Dia bangun dua, tak perlu lagi kita buat witir. Kerana bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witran fi lailah, tidak boleh buat dua witir dalam satu malam. Witir ini maksudnya ialah solat ganjil, bukan penutup kan. Penutuplah syarat adalah khafi, tapi witir solat ganjil. Jadi kalau kita sudah solat dengan imam waktu tarawih, maka kalau kita bangun waktu malam untuk qiyamul lail, tak perlu lagi kita buat witir, tapi kita solat 2 rakaat. As-salatul lail masna. Solat malam itu kata Nabi 2 rakaat. Tapi kalau kita belum lagi buat witir, boleh di akhir malam